Since I dah ada anak manusia, I've been neglecting my anak bulus. Diorang dah tak mandi 3 bulan. So, jom kita mandikan Pinches Tuti Puca. Kali ni punya video, I tak voice over sebab I nak korang tengok betapa tenangnya kucing-kucing I bila mandi. Cha! Tenang, Cha! Cha kan selalu tenang dalam video Ama. Jangan tunjuk tiba-tiba panik pula ni. Cha nak soleh. Cha kan ada hari pergi kafah. Takkan behave macam ni? Ayo. Oi, hoi, hoi. Slow, sikit-sikit. Ama suamkan air ni untuk Cha. Okey. Cha dah biasa. Okey. Okey, berpaut kat sini. Okey, okey, tenang. Okey, rendam. Macam tu. Belakang pula. Okey, okey. Sebab kan 3 bulan tak mandi, I kena air dekat bulu dia, bau kepam tu keluar. Wow. Busuk betul kau ni, Cha. Celup. Celup sikit je. Macam tu. Busuknya tak nak cium. Okay, sabun. Gigi. Ya. Rinse, rinse. Tunjuk dekat kucing luar sana. You're not like them. Kucing alpha macam ni, mana ada terjerit, terpekik kan bila mandi. Nasib kucing-kucing I depends kat korang tau. I baru mandikan Puca, lagi 7 ekor. Korang kena komen part 2. Kalau korang komen baru I mandikan yang lain. Kalau tak, I tak nak mandi. I biar je diorang busuk.